الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hello guys, hari ni kita berada di kampung family saya di Pasir Mas, Kelantan. Dan seperti yang anda nampak, awal-awal pagi lagi kawasan ni dah penuh dengan orang-orang dan juga lembu. Tahun ini keluarga kami ambil satu bahagian daripada 7 bahagian untuk buat ibadah korban. Kalau di sesetengah tempat kita bayar bahagian korban, kemudian semuanya diuruskan oleh pihak masjid atau jawatan kuasa yang dilantikkan. Tetapi di kampung kami ceritanya agak berbeza. Kita bayar, kita datang, kita tengok, dan akhirnya kita sekali kena kerja. Dekat sini suasana memang macam kenduri. Saudara mara balikkan kampung, orang muda mula berkumpul, orang lama bagi arahan dan semua orang ada tugas masing-masing. Ada yang pegang tali, ada yang pegang pisau, ada yang memang pakar macam abang baju warna hijau tu. Tu tukang sembelih. Dan ada juga yang datang bawa kamera macam saya. Tapi masih belum tahu lagi apa nasib kejap lagi kan. Sekarang kita dah masuk bahagian yang paling mencabar. Sebelum lembu boleh disembelih, lembu ini perlu direbahkan terlebih dahulu. Dan lembu ini bukannya ringan, beratnya mungkin dah beratus-ratus kilogram dan tenaganya memang sangat kuat. Tengoklah sendiri kan macam mana, berapa ramai yang nak kena pegang dan tarik untuk rebahkan lembu ni. Sebab itu proses ini diketuai oleh orang yang berpengalaman. Pada masa ni saya masih fokus lah nak merakam ke semua kejadian kan. Saya ingatkan tugas saya hanya berdiri ke tepi tu dan ambil video. Tiba-tiba tugas sembelih panggil pula. Nah, tolong. Saya ingatkan dia nak suruh saya ke tepi. Rupanya dia suruh saya pegang ekor lembu tu. Terus bertukar menjadi pembantu bahagian belakang lembu pula. Fungsi pegang ekor ni adalah untuk membantu mengawal bahagian belakang supaya lembu tu tidak bangun dengan secara tiba-tiba. Nasib baik kamera Insta360 Go 3S saya ni saya letakkan dekat kepala. Jadi anda boleh tengok sendiri pengalaman ini daripada sudut pandangan seorang budak ofis macam saya ni kan. Langsung tak bersedia menerima tugasan tersebut. Krik. Naklah dia tak boleh. Jomlah kita tengok dan saksikan. Tali diikat pada bahagian badan dan kaki dengan teknik yang tertentu. Apabila tali ditarik dari arah yang betul, lembu boleh direbahkan dengan lebih terkawal tanpa semua orang bergusti dengan lembu tersebut. Dekat sini semua orang kena dengar arahan. Kalau dia kata tarik, kita tarik. Kalau dia kata berhenti, kita berhenti. Jangan pula semua orang ada idea sendiri kan. Nanti bukan lembu saja yang jatuh, dengan orang sekali yang jatuh. Mana molek tu? Itu boleh. Depan. Lepas hari ke belakang dah. Boleh. Boleh. Wakil yang belah belakang dah tu. Wakil yang belah tu. Tak, ke belakang. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibadah ini berkait rapat dengan kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim telah lama menantikan kehadiran seorang anak. Apabila Nabi Ismail
sudah wujud di dunia ni dan semakin membesar, Nabi Ibrahim menerima satu perintah yang sangat berat melalui mimpinya. Baginda diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Bayangkan, anak yang ditunggu sekian lama tiba-tiba diperintahkan untuk dikorbankan. Namun Nabi Ibrahim tetap berbincang dengan anaknya, dan Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. InsyaAllah ayah akan mendapati aku adalah dalam kalangan orang yang sabar." Apabila kedua-duanya benar-benar berserah kepada Allah SWT, semasa kejadian Nabi Ibrahim nak sembelih anaknya tu, Allah menghentikan sembelihan tersebut. Nabi Ismail diselamatkan dan digantikan dengan seekor haiwan sembelihan daripada syurga, iaitu kibas. Jadi kisah ini bukan tentang seorang bapa membunuh anaknya, ialah kisah tentang kepercayaan, ketaatan dan kesanggupan melepaskan sesuatu yang sangat kita sayangi. Dan hari ini umat Islam memperingati pengorbanan itu melalui ibadah kurban. Tentulah pengorbanan kita tidak sama dengan ujian Nabi Ibrahim. Kita hanya mengorbankan sebahagian harta, masa dan tenaga. Tapi itu pun kadang-kadang dah rasa berat untuk kita. Ramai ingat selepas lembu disembelih, kerja dah selesai. Sebenarnya kerja baru nak bermula. Sekarang lembu ni perlu dilapah, dipotong dan dibagikan kepada 7 bahagian. Dan kalau seorang buat, mungkin sampai malam pun belum tentu habis lah. Sebab itu semua orang kena turun membantu. Ada yang pegang kaki, ada yang tarik kulit, ada yang melapah, ada yang mengasah pisau kat belakang tu, ada juga yang berdiri belakang sambil memberi komen dan tengok-tengok je kan. Yang ni geram. Yang itu biasanya paling banyak tenaga tu. Apa yang menarik ramai orang yang membantu ni ialah anak-anak muda kita di Kelantan dah. Kemahiran melapah seperti ini biasanya dipelajari secara terus daripada orang yang lebih berpengalaman, ataupun kena rasa sendiri cara nak buat tu. Mula-mula kita tengok, lepas tu kita tolong pegang, kemudian baru diberi peluang guna pisau. Tak boleh terus datang dan mengaku pakar, sebab tu adalah salah. So slow-slow dan buat sikit-sikit, nanti insyaAllah pandai dah. Dalam bahagian ini, saya pegang kaki lembu dan adik saya buat kerja melapah. Tugas memegang kaki nampak mudah, tapi sebenarnya kita perlu tarik dan menegangkan kulit supaya dia lebih senang membuat potongan. Berat kaki lembu ni. Seorang tarik, seorang potong. Kalau semua orang tarik ke arah berbeza, memang lambat kerja. Ini yang saya maksudkan dengan gotong royong. Tak semestinya semua orang pandai melapah. Asalkan kita boleh menyumbang sesuatu dan tidak menyusahkan orang lain, itu pun dah membantu dan memadai. Cepat kerja-kerja kita orang buat ni. Pergi sendiri pula.
Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa kami tidak menggunakan kanvas ataupun daun pisang sebagai alas. Dalam proses ni, kulit lembu digunakan sebagai lapisan sementara, manakala bahagian daging tu diangkat dan dipegang oleh beberapa orang supaya tidak terus jatuh ke tanah lah. Ramai orang yang membantu, so memudahkanlah badan lembu dikawal semasa proses melapah ni. Tetapi dari sudut kebersihan, penggunaan pelapis bersih meja atau sistem menggantungkan karkas memang lebih baik sebenarnya sekiranya kemudahan tersebut adalah. Jadi ini ialah cara tradisional keluarga ataupun orang tempatan dekat sini buat kerja-kerja ni lah. Bukan bermaksud ini sepatutnya satu-satunya cara atau yang paling baik lah, ataupun yang paling sempurna kat sini. Sebab bagi saya aspek kebersihan tu tetap perlu dijaga dan sentiasa boleh diperbaiki lah. Untuk kawan-kawan yang bukan Islam yang menonton, mungkin anda tertanya-tanya kenapa umat Islam menyembelih haiwan semasa Hari Raya Aidiladha. Kurban bukan sekadar aktiviti menyembelih haiwan untuk mendapatkan daging. Ia adalah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, belajar berkongsi rezeki dan mengingati maksud sebenar sebuah pengorbanan. Daging korban tersebut akan diberikan kepada ahli keluarga, jiran tetangga, saudara mara dan terutama sekali golongan yang memerlukanlah. So dalam Islam, bukan darah atau daging haiwan itu yang menjadi tujuan utama. Yang dinilai ialah keikhlasan dan ketakwaan orang yang melaksanakannya. Mudah kata, kita korbankan sebahagian daripada rezeki kita supaya orang lain juga dapat menikmatinya. Sebenarnya, hukum dan tujuan korban tetap sama di seluruh Malaysia. Yang berbeza hanyalah cara masyarakat melaksanakannya. Di kawasan bandar, proses korban biasanya dibuat secara lebih tersusun dan berpusat. Peserta mungkin hanya datang untuk melihat atau mengambil daging sahaja. Tetapi banyak di kampung di Kelantan ni, keluarga peserta sendiri akan terlibat dari awal sampai habis. Daripada memilih lembu, merebahkan, melapah, memotong, membahagikan daging, sampailah ke bahagian memasak. Sedap ya. Tetapi sebab itu Hari Raya Aidiladha di Kelantan kadang-kadang terasa lebih meriah daripada Hari Raya Aidilfitri. Bukan sebab nak berlawan hari raya mana yang lebih hebat, tetapi sebab semua yang berkumpul dan buat kerja secara bergotong royong. Tu yang uniknya di Kelantan. Sebenarnya perkara yang paling menarik tentang korban di Kelantan ni ialah dengan semangat kebersamaan. Yang paling menarik ialah semangat orang beramai-ramai datang menolong, bergotong royong. Orang yang mahir berkongsi ilmu, orang muda menyumbang tenaga, saudara mara yang jarang bertemu dapat berkumpul semula, dan rezeki yang akan dikongsikan dengan orang lain. Seekor lembu dibagikan kepada 7 bahagian, tetapi manusia yang disatukan melalui ibadah ini jauh lebih ramai. Inilah suasana korban keluarga kami di Pasir Mas, Kelantan. Bismillah. Oh. Ya. Ada lagi tak? Satu ya.
Selepas semua kerja berat selesai, bapa mertua saya pula yang membakar kaki lembu. Jangan risau, bukan bakar dan terus makan macam tu. Proses ni dibuat untuk membuang bulu-bulu pada bahagian luar sebelum kaki tersebut dikikis dan direbus. Selepas itu barulah ia boleh digunakan untuk masakan. Orang dulu-dulu memang guna dan manfaatkan sebanyak mungkin bahagian haiwan. Selagi boleh dibersihkan dan selamat dimakan, mereka akan cuba untuk elakkan pembasiran. Penat memang penat, tapi pengalaman dan kenangan seperti ini bukan senang nak dapatlah. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.